Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to the Wanisha Family. Okay adik-adik, so hari ni kita akan buat video challenge di Escape. Alamanda. Kita akan buat satu challenge antara Mami lawan Alisha. Dekat situ ada dalam 9 ke 10 challenge and kita berdua kena buat dan complete kan. Kalau berjaya akan dapat 1 point, kalau tak buat tak dapat markah. Dan siapa yang menang challenge ni, dia akan ada hadiah dia, iaitu yang kalah kena belikan satu mystery gift untuk yang menang. Setuju? Okay, so adik-adik yang belum lagi follow korang punya channel ni, jangan lupa Like, subscribe, share, comment dan turn on notification. okay, korang turn on notification tau, sebab bila kita buat video tu nanti adik-adik boleh terus dapat kita orang punya video. So jom kita pergi Escape. Alamanda. Jom. Okay, so kita dah sampai mana? Alamanda. Kita dah sampai Alamanda. Kita nak pergi tempat yang escape tu. So jom korang. Yang tak pernah pergi, jom tengok apa yang ada kat sini. Okay, so nampaknya memang dia tak ada counter. Kalau korang nak beli tiket kan, korang kena scan. Kita kena scan sini, lepas tu kena beli online. Okay, so untuk umur 13 hingga 59, harga dia 113 seorang. Okay, jadi kita dah masuk. Inilah rupanya escape challenge. Nampak tak korang yang tu? Escape challenge. So jom. Jom kita tengok ada berapa challenge kat sini. So kita akan buat semua challenge. Tengok ni. Ready tak? Ready? Tengok ni. Tengok tu. Tengok ni. Ready ni. Berani. Tengok ni. Hai. Jom kita simpan barang kat locker dulu. Okay, sekarang kita tengah pakai safety harness. So bila korang sampai dah letak bag kat locker semua. So first korang akan buat adalah pasang dulu safety harness. Okay, so kita berdua dah pakai. Tada! So rasanya siapa yang menang? Alisha ke Mami? Alisha. Okay, sekarang ni kita ada briefing sikit. Jom. Goyang-goyang. Okay, jadi kita tengah duduk ni untuk nak dengar safety briefing dulu. Kita dah pakai semua benda ni. So jom kita dengar dulu. Okay, so kita akan buat level 1 punya challenge. Okay, so kalau Alisha buat, Alisha dapat 1 point. Kalau Mami buat, Mami pun akan dapat 1 point. Ready? Okay, jom. Yang senang dulu. Mana? Ini line 1. Ini? Level 1. Itu kat depan. Itu depan. Okay, sekarang Alisha nak jalan dah. Korang tengok. Pegang tu tau. Takut ke? Okay, jom kita tengok. Bismillah Alisha. Saya boleh jalan? Saya boleh jalan? Sampai boleh?
Okay, tengok Alisha dah nak sampai. Come on, Alisha. Sikit lagi. Sikit lagi. Yeay. Itu ini dia kan. Ha. Buang Oh. sama Hmm. pusing tu tak boleh lah. Bukan dua-dua kan? Ini boleh sama. Okay. Okay. Oh, Mami nak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa dia bergerak sangat? Ah. Ah. Pegang sini. Sini. Takut. Takut. Ha? Apa dia? Kenapa dia bergoyang sangat ni? Takut dia. Mami takut. Oh, jantung laju gila ni. Ini baru level 1. Kalau level 2 macam mana? Kalau Mami takut. Mami takut. Tak boleh gerak. Mana dia gerak? Dia krem. Alisha, tolong. Ini ada zip line. Ni. Scary gila korang. Sebab kasut macam licin sikit. Jadi nak langkah tu dia macam tak boleh nak langkah. Faham tak? Ni macam senang je. Sebab ni tapak dia besar. Angkut kat depan. Angkut kat depan. Besar. Ni. Ha. Jalan. Pegang. Ha. Betul. Tak payah pegang dua-dua je. Pegang tali je. Pegang tak pegang yang ni tak payah pegang. Pegang di depan je. Ha, pegang macam tu. Ha. Okey. Bismillah. Ini yang kedua pula. Come on. Bisa boleh. Alisha boleh. Kamu Alisha. Kamu Alisha. Kamu Alisha. Alisha berjaya. Sekarang turn Mami pula. Senang Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke Syah? Ha? Okay, Syah boleh, Syah boleh. Two 2,000 years later.
Come on Alisha, boleh Alisha. Alisha boleh Alisha. Come on Alisha, sikit lagi. Alisha dah separuh dah. Wah, Alisha berjaya lah. Alisha, Mami tak boleh ni. Mami takut sangat. You can go first. How do you take that out? Tak boleh buka. Abang kalau jatuh macam mana? Boleh jalan. Bila sampai nyampe. Ni macam mana buka? Ini macam mana buka? Oh my god. Tak, ni buka. Bagi dia jalan. Buka ini. Ini boleh lipat balik. Ni tak mau. Dia jalan dulu. Mami tak goyang kau pun dia sendiri. One eternity later. Sikit lagi ke Syah? Macam mana Alisha boleh berani Alisha? Rupanya dah habis ke? Lagi sikit ke? Cepat Alisha, mana tak sampai? Aduh. Aduh. Kalau caranya selalu Syah, gelap. itu belakang. Gelap Syah. Belakang tangga ini kan. Ini belakang. Oh Alisha. Senang je. Orang menyesal saya naik ni. Sebenarnya ni kalau untuk budak-budak okeylah. Untuk orang yang dah berusia ni kena fikir 2-3 kali. Sedar ke? Dah? Tengok kita jadi dua ni. Kan? Mami bila takut Mami akan gelap. Takut tu akan hilang sikit. Ini susah sikit. Sama juga. Sama yang ni. Wah, tak nak. Mami kena lalu sebab ni. Tadi mari kan itu Kevin ke jalan itu boleh ikut. Kita tu juga kita semua di line. Jadi kan itu juga terbang. Kenapa Syah? Boleh Syah? Relax Syah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sikit lagi Syah. Syah dah separuh dah.
Syah, relax, Syah, relax. Balance badan. Sikit lagi, Syah. Wah, Alisha berjaya. Lepas tu macam mana nak langkah? Pakai itu kabel. Macam mana nak langkah? Mana boleh? Okey, nak turun. Ini balance dulu. Boleh dia bergoyang. Ah. Tak boleh. Jom. Tolong. Alisha. Mami menyesal. Mami menyesal lah naik. Ha? Dia. Lepas tu? Satu lepas, satu itu up. Pegang patah tarik badan. Biar laju dia sampai. Betul. Bismillah dulu. Tak, Aisyah terus kaki, lepas tu Aisyah tarik jaring tu. Mami tak lepas tak balik. Buat ni ke? Mami lagi berani buat ni. Ma'am, you jangan takut. Tidak ada. Rescue team ada. 1, 2, ada 3. Oh, zipline. Yelah ni zip line, betul zip line, betul dah habis. Oh, sama kau semua pakai Ini baju. boleh. One eternity later. Ha, patah balik lagi susah. Yang ni dah kira yang senang dah. Duduk, masuk, Jadi 1, 2, 3, bismillah. bismillah, terus jalan. Tak, Aisyah, yang ni lagi tak takut lah daripada yang tadi tu. Nak patah balik lagi takut. Tak boleh, sebab dia memang kena ikut aturan ini. Dia tak boleh buka benda ni. Okay, 1, 2, 3. Tak payah tarik kuat-kuat pun. Pegang biasa je. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak boleh patah balik, serius. Aisyah, Ready? 1, 2, 3. Mana nak lepas? Ha? Mana nak? pergi terus You ke bawah. lepas saja. Tapi macam mana? Kaki macam mana? Dia kaki lepas tadi. Dia berdiri dalam. Sendiri Aisyah lepaskan kaki, lepas tu dia akan automatik jalan. Perlahan je. Kaki ke bawah je. Ah, Straight ke kaki? kaki diturunkan, kaki lagi straight. Kaki straight. Automatik Aisyah akan boleh naikkan kaki. Okay, 1, 2, 3. Patah balik mama tak boleh. Yang ni okey, yang ni duduk je, lepas tu terus sampai terus kita tarik benda tu. Ha. Itulah tarik jaring tu. Aisyah sampai dulu, lepas tu baru Aisyah boleh letak kaki kat jaring tu, lepas tu tarik lah. Situ jaring. Tak nampak siapa yang buat. Tak, Aisyah duduk, terus tolak badan ke depan, dia akan terus jalan sampai ke sana. Ya, betul. Okey, jom. 1, 2, 3. Boleh. Yang ni kurang takut daripada yang tadi tu. Tadi tu lagi takut tau. Yang ni dah selamat sebab kita duduk je. Benda ni je yang gerakkan tu kita. Okey. Kamu tolak Aisyah. Ha? Okey. 1, 2, 3. Tak, kaki lepas je. Bila Aisyah lepas kaki baru badan Aisyah automatik akan bergerak ke depan. 1, 2, 3. Okay, go! Ha! Okey. Tarik tali hitam. Tali hitam pegang. Nah, tarik depan. Nah, tarik. Tarik. Dua tangan pakai, dua tangan pakai.
Jadi dua tangan pakai tali hitam. Takkan jatuh Syah. Syah pegang jaring. Pegang jaring. Tengah-tengah jaring tu buka, masuk. Macam ni. Lepas tu, Oke. Hah? Saya mami tak takut sangat sebab kita duduk je, kita tak payah nak berjalan lama-lama. Sebab bila sampai, saya kena terus tarik tali tu. Sebab tak, dia takut sangat. Hah? Apa? Bila sampai tu, terus sebab yang ni rendah sikit. So, bila sampai tu nampak dia tulis catch the net. Terus jalan je. Ke bawah sikit tangan. Lepas nanti dah sampai sana, terus pegang net. Dapatnya. Dapat abang tadi kat tu. Okay, jangan risau. 1, 2, 3. Dia kena terus pergi, baru tak takut. Macam mami tadi terus pergi. Okay, 1, 2, 3. Go! Pandai! Pandai! Okay, pegang net. Okay, berdiri kat situ. Oh dia? Hah? Tu terus pergi je. Tadi Aisyah terus tangkap net tu. Okay, ni last ni Syah. Aisyah dah berjaya dah. Kita dah berjaya concrete kita punya field. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Yeay, Alisha berjaya. Sekejap. Ini level 1 yang ni. Aduh. Okey, jadi Mami dengan Alisha berjaya tau. Tengok tangan Alisha pernah menggigil. Kita berjaya pass. Yang ni level 2 tau sebenarnya. So macam ni perasaan Alisha? Takut dekat zipline. Yang lain tak takut. Zipline je takut. Mami takut yang kena jalan kat satu tali tu dengan yang tadi tu. Oh, memang Mami dah nak give up dah tadi. Macam nak nangis tak? Tak. Tak, tadi Mami dah nak nangis dah. Okay, jom kita naik next roller coaster. Okay, jom.
Okay, so yang ni kita orang naik ni macam roller coaster tapi jenis yang macam ni lah. Dia simple sikit. So dia akan berbuai-buai naik dua orang and yang depan tu biasa yang ringan, belakang tu kena berat, orang yang berat. So dalam tak sampai dalam seminit macam tu lah juga. So korang boleh try juga yang ni. Okay, menarik. Dia lain daripada macam roller coaster tu. And kita boleh enjoy the nature. So kita orang dah sampai. Berjaya buat 2 challenge. Iaitu tadi first kita actually yang tadi tu line level 1. Tapi ada lagi satu lah yang kita tak try lagi. Lepas tu tadi kita try zip coaster. So setakat ni Mami dapat 2 point, Alisha pun dapat 2 point. Betul? Tak nak naik ni. Tak, yang tu kira 1. Ni 2. Zipline lah. Zipline tu susah kot. Kira dah satu warna. Okay. So nak try mana lagi? Nak ni ke line 2 pula. Ni. Okay, mau try yang ni? Ni tu Alisha. Yang ni dia ada jaring kat depan tu. Macam mana lah? Tak tahu. Jom kita tengok dulu cost dia macam mana. Okay, jadi kita orang decide nak naik lagi satu level 1 punya course yang ni. Okay, so dia lebih kurang macam tadi juga. Okay, so yang ni dia start dengan yang senang dululah. Yang ni jalan kat bawah dulu. Lepas tu naik net. Yang ni kira level-level yang senang sikit daripada yang tadi tu. So disebabkan tadi Alisha dah buat satu course, so yang ni dia nampak macam relax sikit lah. Dah nampak macam berani sikit. Sebab tadi dia dah try buat satu level. Dia level 1 ni dia ada 2 lane. So tadi tu lane pertama, yang ni yang kita tengah cuba ni adalah level yang kedua. So sama juga macam yang course yang pertama tadi, yang ni pun ada zip lining. So yang ni okey je. So kita just hookkan benda tu and kita duduk. Lepas tu kita tolak badan ke depan. So dia akan terus bawa kita ke next station. So yang ni pun Alisha awal tadi dia macam takut, tak nak buat kan. So yang kali kedua ni dia dah jadi macam okey, dia dah tahu macam mana cara nak buat. Kalau kita tengok yang tadi masa Alisha first try zip lining tu dekat 20 minit jugalah dia takut nak buat kan. Tapi yang ni dia dah terus tahu kan. So dia macam dah beranilah. So korang yang tak pernah try buat yang macam Flying Fox ni, kena try dulu. Dia teknik tu penting kita tahu sekali. Lepas tu kita dah try, okey je. So Alisha pun dah tak takut sangat. Untuk yang course ni dia ada lebih kurang dalam 3-4 lah zip lining. So yang ni kita okey lah, dia punya distance pun dekat-dekat, jarak-jarak dia pun dekat-dekat je. So tak berapa takut sangat lah. Yang ni kita try level 1 je. Belum try yang level 2 dengan level 3 lagi. Yang tu beza je, cuma dia akan lebih tinggi. And kalau macam zip lining tu dia akan lebih panjang. Kalau obstacle course ni pun dia akan lagi panjang. So yang ni korang tengok, ni semua dia punya obstacle course ni kan dia pendek-pendek je. Berbanding dengan level 2 dengan level 3. So nanti next time mungkin kita akan try. Tapi yang ni kita buat level 1 dulu. Okay, korang yang tengok ni nampak macam senang kan, tapi korang try buat sendiri dulu. So bila kita ada dekat atas ni baru kita tahu senang ke susah. Walaupun ni level 1 nampak macam alah senang kan, tapi sebenarnya dia susah tau. So ni ada zip lining lagi. So Alisha pun dah relax dah buat zip lining. Dia macam dah tak ada apa-apa kan. Masa first memang takut gila. Sekarang nampak dia dah enjoy dah buat zip lining ni. Okay, yang ni kita orang dah nak habis buat obstacle dah. Tapi yang ni okey sebab dia punya tapak tu besar-besar sikit. So tak takut sangat lah. Okay, nampak Alisha pun relax je, jalan laju. Dia tak ada takut-takut dah yang ni. Sebab mungkin kita orang dah lalu yang first course tu kan. So kita dah kurang rasa takut. So next ada lagi zip lining. Ni dah nak habis.
Sampai sini, lepas tu dah habis dah course yang untuk level 1. Level 1 kiranya ada 2 course. Tadi yang pertama, ini adalah course yang kedua. Okay, so kita dah habis buat course yang kedua ni. So nak turun pun memang akan lalu net ni juga. Sudah habis. So tu adalah level yang pertama tau. So untuk orang yang baru first time nak try escape challenge ni, try dulu yang level pertama. Kalau rasa okey, terus boleh buat level yang kedua dan yang ketiga. So sebabkan kita orang tak cukup time, so kita orang just buat yang level pertama sahaja dulu. Okay, Alisha tengah panjat pokok. Sekejap pokok sampai atas. Daripada bawah ni sampai atas ni. Kita tengok dia berjaya ke tidak. Okay, patut lompat je. Dah sampai tu patut lompat je. Bunyikan loceng. Isha tu. Pegang tu patut lompat ke bawah. Jatuh. Okay, Alisha akan dapat hadiah sebab Alisha berjaya panjat pokok ni sampai ke atas. Tada! Tengok, pergi seremoni ambil hadiah. Okay, terima kasih. Yeay! Tengok. Yeay! Yeay! Berjaya dapat medal. So, kita dah berjaya conquer kita punya fear dekat sini. Fear of height. Yelah, terapis. Macam mana Alisha punya perasaan? Saya takut bila dalam sikit takut sangat. Memang takut. Korang kena try. Okay, kena try. Siapa yang belum try, kena try. Okay, Alisha nak naik trampolin. Ini trampolin. Jumping jack nama dia. Jumping jack. Okay, sekarang tengah pakai safety harness. Okay, kita tengok macam mana Alisha naik trampolin. Berapa nama kat sini? Play jumping jack. Pusing je, pusing. Buat backflip. Dah. Okay, jadi kita dah habis dah challenge kita dekat escape park yang ni. Nampak tak korang? Jadi skor sekarang adalah 3-3. Alisha, kau sini. 3-3. Yeay. So, Dapat medal. Alisha dapat medal lagi nama. Coco Escape. climber. Tengok belakang. Okay. So, perasaan Alisha macam mana selepas panjat ni semua? Best. Best, tapi takut kan? Takut. So, kalau adik-adik yang belum try ni, escape room ni kan, escape challenge ni, try dekat Alamanda Putra Jaya. So, sekarang ni sebab kita berdua dah menang, jadi kita akan pergi beli hadiah. Kat 1-3. Jom. Okay, kita dah sampai dekat tempat Montego ni. So, kita nak cari hadiah. Alisha pilih apa? Montego apa? Botol. Botol. Mami nak yang macam untuk yang air panas tu. Tu. Yang macam tu. Nampak tak? Yang macam tu. So, Alisha pilih dulu. Asal nak yang macam ni. So, kena macam ni. Sebab macam ni baru muat dalam kereta. Tapi nanti dia cepat habis lah kan. Selalu besar pasal tak habis. So, ambil macam tu je. Okay, kita dah dekat Montego. Betul. Comelnya. Betul ni. Kecilnya. Okay, jom kita pilih. Jom. Ambil dulu lah ni. Okay, jadi kita pilih yang ni. Yang pink ni. Yang purple. Kita pilih yang ni. Asya pilih yang mana?
Okay. Okay, kita dah selesai buat payment. Kita tunggu sekejap lagi dalam setengah jam baru dia akan siap. Okay, kita nak pergi ambil botol Montego yang dah siap tu. Jom kita tengok. Okay, hadiah pun kita dah dapat. Macam mana, happy tak? Happy. Okay, so kepada adik-adik yang belum lagi subscribe, jangan lupa like, subscribe, share, komen dan turn on notification. So, kita akan jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Bye.